Assalamualaikum guys. Salam Ramadan hari ketiga. Oh, aku lambat sikit hari ni. Terlajak. Biasalah dia punya rutin agak berubah di bulan Ramadan ni. Aku tengok siapa-siapa pun. Oh, cuaca menarik hari ni. VM Hill begitu cantik di hadapan aku ni. Siapa-siapa pun ni bulan Ramadan ni aku rasa dia punya rutin akan berubah sebab bangun awal, tidur lewat, terawih lah apa semua dan sebagainya kan. Moreh lagi. Yang dah terawih lambat nak moreh lagi. Anak-anak pun ada yang berubah rutin, ahli keluarga kita ada yang berubah rutin, kita pun berubah rutin, kerja pun berubah rutin. Jadi hari ni aku terlajak. Semalam tak boleh nak berapa tidur. Tengah malam pula terjaga, lepas tu bangun awal lagi, mengantuk. So apa lagi, terlajak lah. Okay, anyway, cuaca sangat menarik hari ni. Tengok awan saja penuh di langit. Awan saja penuh di langit, menandakan hari ni cuaca sangat-sangat baik. Tidak panas terik. Jadi aku dah lambat hari ni. Nak tumpukan perhatian dulu ke kerja. Trafik pun masih baik. Menunjukkan orang belum lagi pulang untuk pulang ke rumah masing-masing untuk memulakan hari kerja 2 hari yang akan datang, hari Senin ni. Highway masih clear. Tengah hari dah petang ni, tengok macam mana. Wah, so far keadaan masih clear lah. Tengok masuk tol, tak ada kenderaan. Okay, kita layan video guys, Kalau hari biasa selalu melekat kat sini. Ni awal-awal pagi dah banyak sini, maksudnya ini orang dah start nak balik lah, balik kampung. So nampaknya orang akan ramai ke kanan nanti untuk menuju ke KL Ipoh. Okay guys, sampai di sini saja. Kita bertemu lagi waktu balik nanti. Oh, tak ada. Clear. Okay, testing mic. So aku balik lewat ni. Hari ni hari Sabtu. Aku balik lewat sikit. Tengok trafik tu petang Sabtu ni clear. Walaupun bazar Ramadan agak ramai orang, tapi dekat pekan ni clear. Sebab jarang pekan ni nak clear. Tengok ni, orang masuk pulau pula yang ramai. Pelik Orang masuk pulau penuh.
Orang baru balik kampung lah. So mungkin besok ramai orang sikit. Orang dah start dah keluar, pergi shopping-shopping. Hari Isnin lah apapun, hari Isnin akan ramai. Tu rasa atas highway ni akan jam ni. Highway ke Juru MT-15. Aku tengok anak buah aku, dia beli R15. Tank dia plastik tu. Tank tabur luar dia tu lah plastik. At least aku punya FZ ni tank dia masih besi lagi. Aku tak tahu lah MT-15 dia punya tank ni pun plastik juga ke tak. So jalan keluar daripada Penang pun clear, dan jalan masuk ke Penang nampak kereta banyak. Orang balik kampung. So kita sambung video balik pula balik. Okay guys, sampai di sini saja. Traffic light pun dah hijau. So semoga bertemu dalam video yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan komen untuk panjangkan lagi video ini, algoritma video ini ke lebih ramai